Dia baru jadi lah. Dia baru jadi. Dia dah jadi dah. Dia dah jadi menyentap. Lepas tu dia sleep. Okey, dia jadi menyentap. Lepas tu dia sleep. Naik lama sepana. Dia akan tukar gear. Dia tukar gear tak menentu. Ni jalan tak berapa cantik ni. Jalan tak berapa cantik. Nak main off-road boleh lah sini. Dia menyentap. Tak tahu lagi satu ni kot. Dia menyentap. Sebab ni kawasan kilang. Gear 2 kot rasanya. Dia dalam keadaan gear 2. Tak tahulah boleh bawa ke tak boleh bawa ke kat bengkel kan. Tapi nak kena tengok juga lah kan. Tak boleh lah. Dia jadi free. Dia masuk. Dia masuk dia. Tak boleh. Baru dia masuk dia. Okey, Ford Ranger ni masalah dia gear tak menentu dan kadang-kadang dia kita bawa masuk D okey, bila berjalan, bila lama sikit kan, jalan okey, lama sikit kan, dia akan jerking, jerking dan sentap, okey. Dia sentap, lepas tu dia kadang-kadang dia gear tu sleep, lepas tu dia termenung, okey, termenung. Lepas tu kadang-kadang RPM jadi naik lah bila kita ni, jadi gear tu jadi kosong. Okey. Masalah dia kemungkinan speed sensor, output dan input dekat dalam gearbox lah. Okey. Kotak hitam tu. Okey, kotak hitam tu, dan dia naik dekat sini, naik P0731 dan P0733. Okey. Untuk gear 1 incorrect ratio. Lepas tu gear 3 dan gear 3 incorrect ratio juga. Okey. So 1 dengan 3 dia ada masalah. Inilah gear. Tapi kita masuk D okey, mula-mula okey, masa sejuk, masa panas, dan bila kita dah dia jadi macam tu, kita off kunci. Okey, kita off kunci. Lepas tu kita start balik, dia okey balik. Okey. Jadi korang kalau ada simptom-simptom macam ni yang boy cakap ni, bila kita berjalan okey, lepas tu lama sikit kan, dia akan jerking dulu, jerk dulu kan, lepas tu dia akan jadi free dan gear tu jadi kosong. Okey. RPM bila korang tekan minyak, RPM kan, itu gear dah apa, dia kadang-kadang dia drop gear 3, dalam gear 3, lepas tu dia drop gear 2 kan. Kadang-kadang dia up balik gear 3. Itu bermakna kotak hitam lah. Okey, kotak hitam. Kotak hitam macam ni lah. Okey. Okey, ni original lah. Kita Ford
Ford punya ni original. Okey, dalam ni ini boy akan tunjuk. Okey, kebanyakan pemain-pemain tak tunjuk Okey, dia hide dan dia rahsiakan benda-benda macam ni supaya apa tu, dia punya ilmu dia dijaga. Okey, tapi kalau dengan boy, boy akan tunjuk semua rahsia-rahsia. Okey, kalau dengan boy lah, boy akan tunjuk semua rahsia-rahsia yang mana pemain hidekan dia punya ilmu. Okey. Kalau dengan boy lah, jangan main-main lah dengan kita. Dengan kita korang jangan main-main. Okey. Ni dia punya input dan output sensor, speed sensor lah. Okey, orang kata kotak hitam. Okey, kotak hitam ni. Ni dia. Kalau korang tengok dekat sini, ni kotak hitamnya. Okey. Dia. Dan dia ada, dia macam apa? Dia macam fuse. Okey, dia macam fuse dekat sini. Dia macam fuse. Okey. So kita kena pasang dan kita kena buka dia punya valve body. Dia duduk atas valve body Dia duduk atas valve body, dia duduk macam ni. Okey, valve body dekat bawah. Valve body dekat bawah. Okey, dan takung dekat bawah. Okey. Takung dekat bawah, valve body dekat ni, dia duduk dekat bawah body ni. Okey. So kita kena tengok dia punya ni. Okey, ni input output speed sensor ni. Okey. Kemungkinan benda ni dua ni ada masalah. Okey. So yang mana ada masalah macam-macam yang boy bagi tahu tu, okey, sila datang jumpa boy dan check korang punya kereta. Okey, untuk berapa bajet macam ni, berapa bajet dalam korang kena standby dalam 2 ke 3 ke 3,000 ke 4,000 lah macam tu. Okay, 3,000 lebih. 3,000 lebih korang kena standby. So boy harap. Okey, dekat sini boy dah buka dia punya valve body. Kita buka dia punya ni oil pan. Okey, oil pan, minyak. Kalau korang nampak ni, atas ni adalah valve body valve body dengan dekat atas valve body ni ada speed sensor output dan input Okey. Ni kotak hitam ni orang panggil. Kotak hitam ni selalu problem. Okey. Kotak hitam ni, kita nak buka valve body ni ada 11 skru untuk T30. Okey, T30 11 skru. Okey. Boy akan marking 11 skru ni. Okey, untuk kita senang kita tahu. Okey. Untuk 11 skru ni kita akan marking lah. Okey. Dekat sini dia ada 1 2 3 4 5. Okey, 5 bolt. Okey, 5 bolt, 5 skru lah. Okey. 5 skru. 5 skru dekat sini ada 1 2 5 7 8. Okey. 8 9 10 11. Okey. Nampak dia ada 11. Semua 11. Okey, kita akan marking menggunakan marker. Senang kita dapat tahulah kan. Kita dapat tahu bila kita dah marking ni, kita akan tahulah apa yang kita nak kena buka nanti untuk valve body ni. Okey. Valve body ni kita marking. Susah pula nak buka ni. Okey, kita marking dekat sini. 1 2 3
Okey. 1 2 3, mana lagi? 3. Dekat sini lagi. Kat atas ni. Okey, 3 4. Okey, 5. 5 6 7. Okey, 7. 8. Okey, dekat bawah body saja ada 8 bolt. Okey, 8 9 10 11. Okey, 9 10 11. Okey, untuk korang nak buat lah, nak buat sendiri ke apa ke, tapi boy tak sarankan untuk korang buat sendiri. Takut board ni dia sedang patah Okey, senang patah. Ni 8 9. Kita tanda lah. Okey, nak kena tanda dulu. Okey, nampak Dia 1 2 3 4 5. Dekat sini saja 5. Yang dekat depan ke sebelah enjin tu ada 5. Dekat sini ada 3. Dekat sini pun ada 3. Jadi 11. Okey, 11 skru kena buka T30 T30. Okey, sebelum buka tu kena buka dia punya soket wire dekat gearbox ni. Sebabnya dia melekat dekat board ni. Okey, dia melekat dekat board ni. Soket wire dekat luar, sebelah luar ni kena buka dulu. Okey, kena buka dulu. Kalau tak buka nanti tak dapat ni. Tak dapat nak buka bawah body ni. Sebabnya dia melekat kelingan. Dia ada tapak dia tu. Okey, tapak dia. Okey, cara nak buka dia punya ni kan. Cara nak buka dia punya soket gearbox. Okey, cara nak buka soket gearbox, korang kena ambil ni. Okey, screwdriver leper dan korang kena buat macam ni. Okey, tolak dia ke atas dan dia akan terus buka. Okey, so dah boleh buka. Okey, dah diffuser dah boleh diffuse. Okey, so benda ni dia boleh ni lah. Dia boleh pusing dia punya lock. Okey, dia punya lock mana pula ni punya. Okey, dan korang kena buka sekali dia punya ni. Dia punya soket, tapak soket ni kena buka juga ni. Jangan tak buka nanti tak boleh buka dia punya bawah body. Okey, kena buka.
Nanti selepas korang nak letak, bila dah letak valve body, korang pastikan benda tu, okey, benda tu kena letak juga sekali, okey. Kena letak juga sekali. Kalau tidak nanti tak boleh, okey, tak boleh nak ni, tak boleh nak ni, nanti bocor minyak. Minyak akan bocor. Okey, nak buka ni seksa sikit lah. Nak buka ni seksa sikit. Okey, kita tanda untuk 6 skru ni. Kita nak buka ni kan, 6 skru. Kita tanda dekat sini. Kita kena cuci dululah. Okey, kasih cuci dulu skru ni, sebab kalau kena minyak dia tak lekat dia punya penanda ni. Okey, 2 3 4. Okey, kat sini pun cuci dulu. Okey, cuci dulu. Jangan silap jangan silap buka nanti susah korang nak pasang tu. 5 dan 6. Okey, 6. Okey, 1 2 3 4 5 6. Okey, ngam. So kita buka lah slow-slow. Okey. Okey. Valve body kita dah pasang. Okey, valve body dah pasang. Okey, valve body dah pasang, semua dah pasang. Okey. Dia punya konektor ni, konektor wire dengan dia punya tapak konektor wire kita dah pasang. So bila kita dah pasang konektor, kita kena pasang kena tolak pin ni. Okey, pin ni kena tolak. Okey, bila dah pasang pin dia kita sebelum nak buka tu, kita kena releasekan pin ni. Okey, tarik yang pin. Okey, lepas kita dah pasang valve body. Okey, bila dah pasang valve body, kita tolak pin ni. Okey, kalau pin ni susah nak masuk, kita tolak dia punya konektor ni. Okey, konektor dekat luar ni, kita tolak dulu. Tolak, bagilah pin betul-betul masuk. Okey, so kita pasang wire lah. Kita pasang konektor wire. Okey, konektor wire kita pasang. Okey, lepas tu kita terus pusing. Okey, pusing. Okey, okey dah, wire dah pasang. Okey, valve body. Okey, semua dah pasang. Konektor semua dah pasang. Ngam dah. Okey, asalkan dia ada bunyi tak. Okey, ngam. Okey, dekat konektor wire ni. Okey, soket wire ni kena pasang. Dia bunyi tak. Okey, dah semua dah pasang. Dan dekat sini kita test dululah. Kita test dulu. Okey, dia bergerak dia bergerak. Okey, jangan dia salah masuk. Kalau salah masuk, memang naya lah awak. Okey, kalau salah masuk, naya awak ni. Salah masuk benda ni, naya. Okey, memang tak masuk gear lah. Okey, so kena masuk betul-betul. Sebelum buka valve body, kena check betul-betul yang ni. Lepas tu ada satu valve dekat sini. Okey, pressure valve. Okey, dekat sini kena buat masuk betul-betul. Bila awak turun valve body ni, automatik pressure valve dekat dalam tu, dalam gearbox tu, dia terjatuh. Okey, pressure valve tu dekat situ dengan dia punya ni lah. Okey, kita dah torque 7 mm untuk skru ni. Untuk skru ni kita torque 7 mm. Okey, semua 7 mm. Yang kuning pun 7 mm, yang ni pun 7 mm. Sebabnya kalau torque tinggi, pecah. Okey, gearbox ni pecah. Memang tak boleh torque nanti. Gearbox pecah bahaya. So
itu saja yang boy boleh kongsikan. Dan kita nak pasang ni lah. Okey, kita nak pasang filter. Okey, filter pun filter original. Okey, filter original. Okey, filter ngam. Okey, filter kena pasang, kena lap dululah. Kena lap dulu. Okey, nak pasang filter ni kita kasih lap dulu bahan body supaya minyak tak mengikut lah. Okey, minyak mana-mana minyak tak menitik. Okey, ni pan kita dah cuci dah. Okey, pan kita dah cuci. Okey, dia duduk dekat sini lah. Dia duduk dekat sini. Benda ni besi ya. Benda ni besi. Okey, besi. Dekat sini pun boleh. Kalau boleh dekat sini lah. Okey. Okey, dan gasket ni kita boleh pakai balik. Gasket ni kita boleh pakai balik. Jangan korang kata tak boleh lah ni bang, kena letak gam. Jangan letak gam. Okey, gasket ni jangan letak gam. Ford pantang letak gam. Sebabnya gasket ni boleh pakai balik. So boleh pakai sampai benda ni yang hitam ni dia nipis. Okey, yang hitam ni dia nipis, barulah tak boleh pakai. Sebabnya getah ni hitam ni getah tebal tau. Getah tebal. Okey, jangan korang cuba-cuba nak memandai-mandai pula letak gam. Jangan cuba-cuba nak memandai nak letak gam. Okey, jadi kita standby toreng apa ni, kita standby ni. So kita nak masukkan filter ni. Okey, ni. Dia lubang ni dekat sini je. Lubang tu dekat situ. Okey, so korang kena pasang betul-betul lah. Bagi betul-betul ngam dia punya ni. Ngam. Okey, jangan bagi dia punya tu bocor. Dia tak ada clip lah. Dia tak ada clip lah. Benda ni tak ada clip. Okey, so kita kena pegang dan kita kena letak betul-betul ni. Dia susah sikit lah. Kalau dekat bawah ni memang dia susah. Filter ni dia tak ada clip. Okey, kita kena betul-betul adjust.
pastikan gasket ni masuk betul-betul dekat lubang dia. Masuk betul-betul dekat lubang. Okey, kemungkinan ada masalah dia punya ni lah. Dia punya apa, memang filter ni susah sikit lah. Ok, sebab dia tak ada clip. Bila tak ada clip, kita nak buat ok, dah boleh masuk lah. Pastikan ngam lubang dia. Semua skru dia sama lah. Semua skru dia sama, tak ada beza. Ok, semua skru sama, tak ada beza. Ok, itu saja yang boy boleh kongsikan pada hari ini. Dan apa-apa pun, apa yang Ranger korang rosak, bawa datang dekat boy. Ok, terbaik. Terima kasih kerana sudi menonton.